Hai kawan-kawan. Hari ni Amin nak tunjuk ni. Mami buat projek bis untuk Amin. Biasa Amin bosan kalau Mami pergi kerja. Mainan lain semua Amin dah boring. Jadi Amin minta Mami buatkan mainan baru untuk Amin. Tu yang Mami buatkan untuk Amin ni. Okay, mula-mula Mami start dengan pasang dia punya track macam ni. Ni sebenarnya sangka Amin yang dulu, tapi dah tak pakai. Amin pun tengok je lah Mami basah. Amin tak pandai nak tolong. Okey, lepas tu untuk toys ni, Mami beli kebanyakan ini dekat kedai RM2. Mami, tadi biru ni apa benda ni Mami? Geram Amin. Okey, yang ni kan Mami nak bagi Amin berfikir lebih sikit. Jadi yang ni Mami ambil bola pingpong tu kan. Mami buat lubang macam tu. Amin pun tengok je lah apa ya yang Mami nak buat untuk Amin ni. Masa ni Amin tak tahu lagi Mami nak buat maze untuk Amin. Mami nak surprise. Okey, lepas tu kan dalam bola pingpong tadi tu Mami letak cat booster ni yang Amin dapat tu kan. Sedap tau ni kawan-kawan. Jadi siapa-siapa yang nak boleh tengok dekat showcase Amin ya. Okey, sambung. Jadi lepas tu Mami masukkan lah trik tu dalam bola macam ni. Mami kata aktiviti macam ni bagus untuk stimulate Amin punya minda untuk lebih berfikir. Lepas tu ni tiba-tiba dah separuh siap dah ni. Amin dah masuk, Amin dah sabar nak cuba ni. Okey, yang ni kan kawan-kawan, yang ni special ni. Bola ni Mami beli dekat pet shop. Okey, bola ni memang khas untuk arrangement toys untuk pet. Jadi kawan-kawan boleh buka dia punya macam senggat itu untuk masukkan keyboard yang kita suka ataupun trik dah kan. Lepas tu boleh tutup balik. Lepas tu tengok dia boleh keluar. Jadi kalau kita main-main pun dia boleh keluar lah. Tengok tu Amin demo kejap. Tengok tu. Amin dah dapat makan dah tu. Macam tu lah main ni kawan-kawan. Lagi sekali Amin demo. Kejap. Amin habiskan dulu yang ni. Tengok tu. Dia keluar bau dari lubang tu kan. Jadi dia stimulate lah kita punya minda. Amin makan dulu yang berterabur ni. Amin dah keluarkan tadi. Kejap. Amin nak keluarkan lagi. Dapat dah. Okey. Okey. Lepas tu Amin masuk balik dalam punya maze plan ni tadi. Ni dah siap dah ni. 80% Mami kata. Tengok tu kawan-kawan. Banyak kan toys Amin. Mami gantung-gantung macam tu. Okey, yang ni last ni Mami masukkan Mr. Jerry. Tengoklah tu Mr. Jerry tu comel pakai seluar warna biru, seluar pantai. Mami kata yang ni untuk Amin praktis Muay Thai. Yang ni dah siap dah ni. Tengok tu kawan-kawan. Seronok Amin main dalam tu. Jadi bolehlah hilangkan bosan Amin. Cantik kan Mami buat untuk Amin DIY maze plan. Okey, Amin bawa kawan-kawan masuk je dari dalam. Cuba kawan-kawan bayangkan kawan-kawan jadi Amin. Masuk tadi tu ada bola warna biru tergantung. Lepas tu ada bola macam ni gantung-gantung. Ada kayu. Ada arrangement toys Amin. Lepas tu Amin dah penat dah ni. Tapi ada Mr. Jerry yang masuk balik ni. Ni lah Amin nak practice Muay Thai ni Mami kata. Cuba tengok tu. Habis tu Mr. Jerry ni. Dia tak bangun pula. Dia ni. Amin geram ni dia ni. Bulat-bulat macam ni macam Simba Amin tengok. Amin tubuh dia. Lama-lama Amin rasa Amin boleh masuk ni kompetisi Muay Thai ni kalau ada untuk kucing. Lepas tu Amin dah penat lagi sekali. Amin pun berehat sekejap Mami. Tapi sambil-sambil tu Amin judgemental lah juga. Mami, memang cantik rumah ni. Tapi nanti kita belilah lagi tambahan mainan lain macam tak cukup je Amin rasa ni. Nampak tu muka Amin tengah judgemental hasil kerja Mami Amin ni. Bolehlah. Okeylah Amin seronok lah ada mainan baru kan. Tapi nanti Mami tambah lagi tau. Lepas tu tengah-tengah Amin rehat ni kawan-kawan. Tiba-tiba lah ni. Tengok tu. Sampai dah tu. Mr. Jerry ni sampai. Dia nak ajak Amin Muay Thai lagi tu. Nampak tak dekat kepala Mr. Jerry tu ada selotip. Kalau kawan-kawan nampak, kawan-kawan komen tau. Amin gigit dia sampai berlubang, sampai bocor keluar ni Mr. Jerry ni. Amin geram lah dia bulat sangat. Dia ni. Okey kawan-kawan, dah siap dah ni projek ni. Okey, nanti esok Amin nak ajak Simba main dalam ni. Bye-bye semua.